Halo guys, assalamualaikum guys. Jumpa lagi dengan saya Rizal. Kita nak buat dendeng daging air. Ini untuk merebus daging. Daging ini lebih kurang 4 kilo 4 kilo ataupun 5 kilo. Daging kita tu cepat lembut lah. Kita kena letak sudu dan garpu macam biasa. Kita letak dalam lebih kurang 1 jam lebih lah. Kita nak buat dendeng. Kita kena ada sini cili padi dan limau, bawang putih lebih kurang 10 ulas, serai lebih kurang dalam 5 batang, kemudian halia. Dan kat sini ada cili kering yang kita dah rebus. Kemudian bawang merah. Kita bawang merah ni kita guna bawang ros, bawang merah kecil. Air perahan asam jawa. Guna kicap jalin manis. Dia buat dendeng kena banyak kicap dia guna kicap. Okey. Pertama sekali kita potong ni serai. Bahan ni kita kisar serai, halia, kemudian bawang putih, kering yang kita dah rebus. Kemudian kita isi air sikit, kemudian baru kita kisar. Okey guys, setelah kita rebus daging kita, tengok air pun dah kurang, dah separuh dah ni, lembut. Tengok ni, dah lembut guys. Kemudian air dia ni untuk memasak nanti dah. Banyak ni je lah. Sekarang kita nak iris daging kita ni. Dia kena tebal-tebal sikit besar-besar sikit. Nipis. Macam tu. Untuk open house, rumah terbuka ke boleh buat Okey, kemudian baru kita masuk dalam bekas ni. Kicap dulu dia. Sekarang kita mula nak memasak guys. Kita goreng dulu daging, daging goreng sekejap saja. Sekarang baru kita goreng daging itu tadi. Kita goreng sekejap saja. Daging itu memang dah patah. Okey. Macam baru kita, setelah macam tu baru kita angkat Yang dibentuk ini minyak bekas goreng daging tadi bahan yang kisar tadi. Tumis orang kata sampai pecah minyak setelah dia pecah minyak macam ni, baru kita masukkan kicap. Kita kacau lagi dia. Dia pecah minyak, kemudian baru kita masukkan perasa-perasa yang lain Sekarang kita masukkan ini air rebusan daging tadi, masuk lagi sikit. Ini semua. Gitu. Sikit air asam jawa, sikit saja, dengan banyak kita kacau-kacau dia lagi sampai dia pekat. Ini perasa dia. Garam ni kita adjust sendiri kalau tawar boleh tambah lagi. Saya letak 3 sudu garam, kemudian 1 sudu Ajinomoto. Dan sedikit gula jangan banyak sebab kicap tu dah manis, tak perlu banyak gula lagi dah. Okey, sekarang kita kacau lagi dia, kita gaul lagi dia, bagi dia betul-betul sebati. Okey guys,
Dia pun dah pecah minyak. Sekarang baru kita masukkan daging. Cili padi dengan daun limau. Jadi wangi guys. Contoh kalau tak habis hari ni kan, untuk makan tu esok pun boleh. Tinggal panaskan aja. Okey, sekarang kita naik tang. Menyelerakan guys. Korang boleh cuba. Okay guys, selamat cuba. Jangan lupa macam biasa, korang follow, like, komen, subscribe. Bye bye, assalamualaikum dan selamat hari raya. Bye bye.